Malaysia tidak seharusnya panik dan gopoh membuat keputusan berhubung kesan tarif timbal balik 24% ke atas barangan Malaysia oleh Amerika Syarikat, AS, kata Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beliau berkata pengumuman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkaitan tarif berkenaan masih baharu dan Malaysia perlu mengambil masa untuk lebih mendalami kesan tarif kepada industri seterusnya berkaitan inflasi. Kita kena analisis isu yang ada dan kita perlu berbincang. Buat masa sekarang, pendekatan yang Malaysia ambil iaitu untuk terus berbincang dengan Amerika Syarikat kerana kita rasa dengan cara perbincangan, kita boleh cari penyelesaian yang lebih baik. InsyaAllah dengan mesyuarat-mesyuarat yang ada dalam ASEAN ini, kita akan cari jalan juga berbincang dengan rakan kita semua agar ada kesepakatan ke hadapan, katanya kepada Bernama selepas sesi lawatan persiapan mesyuarat Menteri Kewangan dan Gubernur Bank Pusat ASEAN ke-12 AFMGM hari ini. Bank Negara Malaysia, BNM, meletakkan unjuran inflasi tahun ini sekitar 2% hingga 3.5%. Kita belum mengambil kira lagi apakah yang akan berlaku kalau tarif ini mengambil dan menekan ekonomi dengan lebih. Di bawah kerajaan kita ada majlis bersama yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan memberi pandangan hala tuju bagi menangani isu yang ada ini, katanya. Semua negara akan berbincang berhubung apa yang penting untuk setiap negara. Kesefahaman dan kesepakatan ASEAN memang dari lama lagi sudah ada. Jadi apabila kita berbincang, kita berjalan bersama, katanya. Ekonomi Malaysia juga diunjurkan berkembang antara 4.5% hingga 5.5% pada 2025 dengan permintaan domestik menjadi pemacu utama pertumbuhan dan disokong oleh perbelanjaan sektor swasta yang stabil meskipun berdepan ketidaktentuan luaran.